Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Hanisa binti Jamaluddin, nombor matrik 305534. Isu sosial yang saya pilih ialah buli cyber. Definisi buli cyber. Buli cyber ialah perbuatan mengganggu, mengacam, memalukan atau menyakiti seseorang melalui penggunaan teknologi digital seperti media sosial, email dan mesej teks. Ia boleh berlaku melalui pelbagai bentuk tindakan seperti menyebarkan khabar angin, pencerobohan privasi, pengganaman akaun atau menghantar komen-komen yang memalukan dan mengancam. Perkara ini boleh berlaku pada bila-bila masa sebab internet sentiasa aktif. Tujuan cyberbully selalunya adalah untuk menjatuhkan maruah, memalukan atau menakutkan mangsa. Ia bukan sekadar gurauan biasa tetapi satu tingkah laku yang boleh memberi kesan kepada emosi dan kehidupan seseorang. Bentuk-bentuk utama buli cyber: penyebaran rumor atau gosip palsu. Perbuatan ini melibatkan penyebaran maklumat yang tidak benar atau memalukan seseorang melalui mesej, posting atau perkongsian di media sosial. Perkongsian kandungan peribadi tanpa izin. Ini berlaku apabila gambar, video atau tangkapan layar individu disebarkan tanpa kebenaran dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah atau mempermalukan mereka. Serangan lisan berulang. Ia merujuk kepada perbuatan menghantar mesej yang menggugat, menghina atau mengejek seseorang secara berterusan. Penyamaran, iaitu apabila seseorang membuat akaun palsu atau menyamar menggunakan identiti orang lain untuk menghantar mesej jahat atau menimbulkan konflik. Pengucilan. Pengucilan berlaku apabila seseorang sengaja dikeluarkan daripada kumpulan perbualan atau komuniti dalam talian dengan tujuan menyebabkan mereka berasa terpinggir atau dihina. Akhir sekali, cyber stalking, iaitu tindakan mengintai, mengekori atau mengancam seseorang secara berterusan menggunakan komunikasi elektronik. Buli cyber memberi kesan yang sangat serius kepada mangsa dan kesannya boleh dirasai dari pelbagai aspek kehidupan. Dari segi emosi, mangsa mungkin merasa sedih, kecewa, marah, malu atau bahkan trauma kerana sering dihina atau diugut secara dalam talian. Secara psikologi, mangsa mungkin mengalami kehilangan keyakinan diri, menjadi mudah cemas atau mengalami kemurungan yang boleh menjejaskan motivasi dan kesejahteraan mental mereka. Dari segi sosial, mangsa cenderung untuk mengasingkan diri daripada rakan-rakan dan keluarga. Mereka mungkin takut untuk berinteraksi atau berkongsi pengalaman kerana bimbang akan dihina atau dikritik lagi. Dari segi fizikal, mangsa boleh mengalami gangguan tidur, hilang selera makan, sakit kepala dan simptom stres lain. Akta berkaitan buli cyber. Peruntukan utama yang digunakan dalam menangani kes cyberbully di Malaysia ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seksyen 233. Seksyen ini melarang penggunaan kemudahan atau perkhidmatan komunikasi untuk menghantar mesej yang menghina, mengaibkan, menyakiti hati, menggugat atau mengganggu mana-mana individu. Kedua, Kanun Keseksaan Seksyen 503 dan 506 yang berkaitan ugutan jenayah. Hukuman bagi kes ugutan serius boleh mencecah penjara sehingga 7 tahun. Akta Jenayah Komputer 1997 yang merangkumi perbuatan seperti pengganaman akaun, pencerobohan sistem dan gangguan digital. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang melindungi maklumat peribadi individu daripada penyalahgunaan atau penyebaran tanpa kebenaran. Pekerja sosial memainkan peranan penting dalam menangani isu buli cyber. Pertama, pendidikan dan kesedaran. Pekerja sosial boleh memberikan penerangan kepada pelajar, ibu bapa dan komuniti tentang apa itu buli cyber, kesannya serta cara menggunakan media sosial dengan selamat. Menganjurkan program seperti workshop keselamatan digital kepada mereka. Kedua, kaunseling dan sokongan psikososial. Pekerja sosial memberikan kaunseling kepada mangsa untuk membantu menguruskan tekanan, rasa rendah diri dan ketakutan. Pekerja sosial perlu membimbing mangsa untuk membina semula keyakinan diri. Ketiga, advokasi dan perlindungan hak. Pekerja sosial membantu mangsa membuat laporan kepada pihak berkuasa serta memastikan hak dan keselamatan mangsa dilindungi. Keempat, pembangunan komuniti. Menjalankan kempen anti cyberbully dan menggalakkan komuniti mewujudkan persekitaran digital yang positif dan selamat. Akhir sekali, penyelidikan dan penilaian. Pekerja sosial mengumpul data, menilai trend cyberbully dan mencadangkan strategi baru untuk pencegahan.
Kesimpulannya, cyberbully adalah satu ancaman digital yang semakin serius. Ia memberi kesan besar kepada emosi, mental, sosial dan keselamatan mangsa. Oleh itu, kita semua mempunyai peranan sama ada melalui undang-undang pendidikan digital, pengawasan keluarga atau intervensi pekerja sosial. Setiap pengguna media sosial mesti bertanggungjawab dan beretika. Jika kita semua bekerjasama, kita dapat mewujudkan ruang digital yang lebih selamat untuk semua.